Assalamualaikum. Abang Munawak ikan siakak sting limau. Okey, jom kita tengok cara-cara dia. Luncur. 1 ekor ikan siakak, 2 batai serar, hirisai daun ketumbar, 5 ulas bawang putih dan 4 tangkai cili padi. Okey, kelas sikit ikan. Masukkan serar dan kita kukus. Kukus ikan selama 15 minit. Jom buat sos sting limau. Masukkan sos. Abang mu malas nak buat sos dia, jadi abang mu guna sos sting limau. Curuh je. Masuk bawang putih dengan cili padi. Masuk daun ketumbar. Okey, kita kacau-kacau. Masuk air sikit. Okey, sos sting limau gelegok dah ni. Boleh tutup api. Alright, ikan siap dah kukus. Okey, masuk ikan dalam bekah. Boleh tuai sos sting limau. Abang muak kuah lebih sebab budak-budak beri kuah. Perah hasil lima. Siap sedia untuk dihidang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Assalamualaikum.